Jadi saya tak boleh nak halang lagi deh. Pasal diorang semua dah tunjuk dokumen semua, ada geran semua. Dia tak boleh ambil kereta. Boleh. Kalau dah sudah datang. Kita sekarang ni berada di lokasi di mana tempat penyimpanan kereta, di mana mangsa-mangsa yang terlibat dengan kebakaran kapal. Sekarang ni kita berada di lokasi yang di mana tempat ini bukan larangan, tempat open. Okey, kumpul dulu sini. Kita datang sini, mereka ni adalah mangsa-mangsa yang terlibat dengan kebakaran kapal. Mereka ni datang sini adalah tujuan nak ambil balik kereta. Sebab kalau ikutkan tindakan yang dikenakan oleh syarikat perkapalan pada mereka GA 60% ni, tidak masuk akal. Itu yang pertama. Dan satu lagi, kalau benarlah mereka perlu bayar sekalipun, dalam undang-undang GA tidak ada menyatakan kereta mereka sebagai cagaran. Yang datang hari ini hanyalah 29 orang. Dan 29 orang ini sahaja yang akan bawa keluar kereta. 29 orang ni datang berserta dengan geran masing-masing lah. Memang tak ada. Sebab kunci memang ada dekat syarikat perkapalan tu, ICL. Dia pegang. Jadi memang kita kena panggil abang kunci atau towing untuk bawa keluar kereta. Alhamdulillah semua okey ya. Okey. Gembira tak Kak Nurul? Alhamdulillah. Syukur sangat. Owner-owner kereta semua ni yang datang nak tuntut kereta diorang masing-masing tau. Jadi saya tak boleh nak halang lagi deh. Pasal diorang semua dah tunjuk dokumen semua, ada geran semua. Dia tak boleh ambil kereta. Boleh. Tak boleh. Kalau dah suruh dia datang. Yang mana towing nak suruh dia standby cangkuk dulu ke apa? Cangkuk bawa keluar. Cangkuk. Boleh start? Mungkin boleh lah. Cuba try. Boleh.